Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli Koswima. Dalam video latihan ini, kita akan fahami secara jelas roadmap 3 tahun usahawan Koswima, bagaimana membina pendapatan secara berperingkat, konsisten dan strategik melalui sistem yang telah disediakan. Fokus kita bukan cepat kaya. Fokus kita ialah bina sistem, bina rangkaian, bina pendapatan jangka panjang. Tahun 1. Fasa permulaan. Foundation and Learning Phase. Pada tahun pertama, matlamat utama ialah menaja sekurang-kurangnya 20 ahli baru, membina jualan emas fizikal kumpulan sekitar RM30,000 sebulan, memahami sistem komisen dan proses duplikasi, anggaran pendapatan bulanan, komisen yuran usahawan 5 level RM400 hingga RM600, komisen jualan emas fizikal RM2,000 hingga RM3,500, komisen emas digital RM500 hingga RM800, bonus mingguan dan bulanan RM300 hingga RM700. Jumlah anggaran RM3,200 hingga RM5,600 sebulan. Anggaran tahunan RM38,000 hingga RM67,000. Pada tahap ini, ahli masih dalam proses belajar, membina keyakinan dan membentuk asas rangkaian. Kunci utama, disiplin prospek harian, tambah konsisten follow-up, tambah mula duplikasi. Penafian. Maklumat yang dikongsikan adalah untuk tujuan pendidikan dan penerangan sistem perniagaan Koswima sahaja. Sebarang anggaran pendapatan adalah berdasarkan usaha, komitmen dan prestasi individu serta pasukan dan tidak menjamin keuntungan tetap. Prestasi sebenar boleh berbeza bagi setiap individu. Sila fahami sepenuhnya terma, syarat serta risiko sebelum menyertai mana-mana program.